Bayangkan satu malam di Kedah, seorang kru TV dengar suara Pontianak dan melihat peha besar berbulu jatuh di dapur rumah tinggal, dan itu benar-benar berlaku dalam rancangan Sika TV9. Dan dalam masa yang sama, seorang selebriti Malaysia mengaku tubuhnya dirasuk 8 jin selama sebulan sampai tak mampu berjalan dan bercakap seperti orang normal. Ini bukan cerita seram biasa, tapi kisah gangguan gelap yang melibatkan nama-nama terkenal dan lokasi yang dekat dengan kehidupan kita. Di sini terdapat 5 kisah seram selebriti Malaysia yang pernah disihir, bahagian 2. Nombor 5. P. Ramlee, disihir orang paling dekat. Siapa sangka di sebalik gemerlapan dunia hiburan ada selebriti Malaysia yang pernah jadi sasaran sihir dan santau. Dan yang pertama ialah seniman agung negara P. Ramlee yang dikenali sebagai pelakon, penyanyi, pengarah dan penulis skrip. Tapi ramai tak tahu, beliau pernah disihir berkali-kali oleh orang yang paling dekat dengan dirinya sendiri. Pada era 1950-an di studio Jalan Ampas, Singapura, waktu itu industri filem Melayu sedang memuncak, dan apabila P. Ramlee diperkenalkan sebagai hero menerusi filem Bakti pada tahun 1950, ramai pelakon lain mula rasa terancam, dengki, iri hati, tak senang dengan bakat luar biasa beliau. Macam-macam usaha yang dilakukan oleh beberapa pelakon di studio Jalan Ampas sehingga sanggup jumpa dengan beberapa orang bomoh untuk hantar santau pada P. Ramlee disebabkan dengki dan tak senang dengan kehadiran dan kejayaan P. Ramlee. Sehingga ada yang sanggup buat perkara paling gelap, iaitu pergi jumpa bomoh, hantar sihir, hantar santau, dan bukannya sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Termasuk berjumpa bomoh terkenal berketurunan Boyan. Namun apa yang pelik, semua usaha itu gagal dan P. Ramlee tak jatuh sakit, tak merosot, dan sebaliknya kerjayanya semakin naik. Dan menurut cerita guru agamanya Al-Fadil Syekh Abdullah Fahim telah menasihati beliau supaya tidak menggunakan nama sebenar dalam dunia seni demi keselamatan diri. Selama 25 tahun di Jalan Ampas, tiada seorang pun rakan baik tahu nama sebenar beliau. Namun cerita tak berhenti di situ. Ada yang mendakwa P. Ramlee memiliki ilmu batin yang luar biasa, dan ada juga saksi berkata kalau beliau menenung lampu terlalu lama, lampu boleh pecah. Anaknya sendiri pernah berkongsi bahawa P. Ramlee sering mengubati orang di rumah dan beliau juga mahir dalam ilmu persilatan. Nombor 4. Kak Tun. Wanita itu mengikut Kak Tun. Menerusi YouTube Safwan Nazri Podcast, Kak Tun, seorang selebriti dan pengasas produk terkenal, pernah alami pengalaman yang buat hidup dia berubah selama-lamanya. Semua bermula apabila Kak Tun perasan ada seorang wanita dan juga pengasas sering muncul setiap kali Kak Tun keluar TV. Padahal dia bukan kru, bukan staf, bukan sesiapa. Sampai satu hari, Kak Tun ada penggambaran wanita hari ini di sebuah hotel, dan lokasi ini biasanya orang dalam sahaja yang tahu. Tapi bila Kak Tun masuk hotel, dia tertanya kenapa dia ada kat sini. Wanita itu datang bersama staf-staf dia, dan masa Kak Tun tengah make up, tiba-tiba staf wanita itu berjalan keliling Kak Tun 7 kali dan bulu roma Kak Tun terus meremang. Mami duk tengah make up. Budak dia dah jalan keliling tawaf Mami. Naik bulu terus. Dia tawaf. Budak dia staff dia. Budak perempuan. Tiba-tiba. Ya Allah, kenapa rasa tak sedap ni? Beberapa minggu selepas itu, sesuatu perkara pelik berlaku. Kak Tun tak boleh duduk di kerusi interview, badan jadi kaku, mulut tak boleh bercakap, dan tiba-tiba Kak Tun cakap pada kru, hari ini hari terakhir Kak Tun keluar TV. Padahal kontrak masih panjang, dan malam demi malam, Kak Tun mula kena tindih, mimpi pelik dan rumah jadi lain macam. Dan pada satu malam juga, cermin pernah jatuh sendiri. Kak Tun naik ke tingkat atas, gelap tanpa lampu, masuk ke bilik teater, dan di atas sofa merah ada satu keluarga duduk menonton. Mereka tak pandang Kak Tun langsung, macam bukan dari dunia yang sama. Dan Kak Tun terus tutup pintu, turun bawah dan solat. Kemudian barulah Kak Tun tahu wanita itu pernah pergi ke luar negara untuk buat sihir. Nombor 3. Ai, Floor 88 dan Awi, sihir senyap dalam dunia selebriti. Dalam dunia hiburan ada perkara yang kamera tak pernah rakam. Bukan gosip tapi gangguan yang datang dalam diam. Datuk Awi, penyanyi dan pelakon legenda yang hidup bertahun-tahun dengan satu penderitaan yang doktor sendiri tak mampu jelaskan. Walaupun sudah berpindah rumah, gangguan tetap ada.
Lebih menyeramkan, barangan pelik ditemui di rumah dalam almari atas bumbung belakang rumah dan setiap malam tubuhnya diserang sakit yang tak nampak puncanya. Rawatan moden gagal dan Awis sedar ini bukan penyakit biasa. Sekarang dia hanya mampu bertahan dengan zikir dan doa kerana sihir itu tiada penamat selagi masih bernyawa. Kemudian kisah Ayi Floor 88. Sasarannya bukan tubuh tapi pada periuk nasi. Kafe miliknya di setapak Kuala Lumpur tiba-tiba merosot teruk. Pelanggan berkurang, jualan jatuh. Dan ada orang yang cakap mereka tak nampak kedai saya, kata Ayi. Pelik dan keliru. Apabila berjumpa perawat Islam, kebenaran terbongkar. Ada sihir dihantar dan yang paling menyeramkan, sihir itu dibuat secara senyap, tanpa ugutan, tanpa tanda apa-apa. Dan Ayi bernasib baik gangguan itu tak kena pada tubuh dan keluarganya, tapi perniagaannya terpaksa ditutup. Nombor 2. Ropi. Rumah tinggal Seeker TV9. Menerusi YouTube Ashraf Channel tahun 2012, Ropi menerima satu tawaran daripada TV9 untuk menyertai rancangan Seeker. Malam itu sekitar jam 11 lebih, Ropi bersama kru Seeker dibawa ke sebuah rumah tinggal di Kedah. Dan setibanya di sana, dia diberikan walkie-talkie dan alat pengesan entiti. "Okey bang, abang duduk dalam bilik ni ya," kata salah seorang kru. Dalam bilik ini ada katil bujang, almari, lampu atas cermin itu ada kamera. Dan jangan risau, kami semua ada dekat luar. Ropi duduk perlahan-lahan di atas katil. Keadaan sunyi, Ropi pun bersuara. "Kalau ada sesiapa dekat sini, gerakkan langsir." Tiba-tiba alat pengesan berbunyi sebelum sempat Ropi bangun. Kedengaran pula bunyi barang jatuh dari dapur. Hatinya mula tak tentu arah. Ropi keluar dari bilik dan pada masa yang sama, seorang kru lelaki berbisik, "Aku nampak peha besar berbulu jatuh dekat dapur tadi." Giliran Ropi duduk di dapur pula, tiba-tiba kaki dia rasa berat, macam ada sesuatu memegang. Dan secara serentak mereka semua dengar suara Pontianak. "Keluar semua, keluar!" jerit kru perempuan itu. Puanya je dengar cerita, kami situ kami semua dengar tau. Pontianak nilai. Waktu sini. Hamba dengar. Selepas sesi tamat, Ustaz memaklumkan rumah itu rumah pusaka. Ada 3 busut milik 3 beradik yang saling berebut. Lebih menyeramkan, sebuah almari dibuka dan bau bangkai menyambah hidung. "Tempat ini memang keras, dalam almari itu memang ada benda," kata Ustaz. Hari kedua pula, lokasi beralih ke rumah papan usang berhampiran Perlis. Ropi kemudian diarahkan duduk dalam tandas di belakangnya yang ada kubur dan hutan. Tiba-tiba muncul satu entiti hulu balang tinggi di luar tingkap. Ropi menjerit dan entiti itu hilang sekelip mata. Ustaz terus berkata, "Saya rasa ini bukan abang Ropi." Ropi terpaksa ditarik keluar untuk tenangkan diri dan hanya selepas itu baru kru beritahu keadaan sebenar. "Macam ni lah. Macam hulu balang. Tinggi. Tengok bang. Abang pun tu, Astaghfirullahaladzim. Macam Astaghfirullahaladzim." Rumah itu setiap malam Khamis kubur akan timbul sendiri dan malam itu mereka mungkin telah terlalu hampir. Nombor 1. Mimi Perry. Kisah gelap sebulan dirasuk 8 jin. Menurut video TikTok Idam Namawi, Mimi Perry pernah mendedahkan satu kisah yang buat ramai orang meremang bila dengar. Bukan cerita biasa, tapi kisah dirasuk selama sebulan penuh. Menurut Mimi Perry, dalam tempoh itu, tubuh dia jadi terlalu lemah, nak berdiri pun tak mampu, berjalan apatah lagi dan badan rasa sangat berat, macam bukan badan aku sendiri. Dia ni pernah dirasuk 8 ekor jin selama sebulan yang membuatkan dia menjadi lemah hingga tak berdaya untuk berjalan pun dalam tempoh tu. Itu antara perkara yang pernah dia ceritakan. Dan selama sebulan, Mimi Perry dikatakan dirasuk oleh 8 ekor jin. Keadaan dia makin teruk sampai orang sekeliling mula berbisik tentangnya. Malah ada yang anggap Mimi Perry sudah gila. Untuk memulihkan keadaannya, Mimi Perry terpaksa menjalani ruqyah. Dia telah dirawat oleh Ustaz Salam, iaitu seorang pengawal perubatan Islam dari Pesantren Hidayatullah. Menurut Ustaz Salam, yang merasuk Mimi Perry bukan satu entiti tetapi 8 jin berbeza dengan niat dan gangguan yang berlainan. Namun di sinilah kisah ini jadi lebih pelik. Mimi Perry sendiri percaya yang merasuk dirinya bukan jin biasa. Dia kata itu pari-pari. Pari-pari dan yang masuk dalam badan dia tu adalah roh-roh daripada model-model zaman dahulu yang dah mati. Dan bukan itu sahaja, dia juga mendakwa roh-roh yang masuk ke dalam tubuhnya adalah roh model-model zaman dahulu yang telah meninggal dunia. Bayangkan bukan satu roh tetapi berlapis-lapis entiti dalam satu tubuh. Dan sepanjang tempoh itu, Mimi Perry mengaku sering bercakap seorang diri
ketawa tanpa sebab dan kadang-kadang menangis tanpa tahu kenapa. Selepas beberapa sesi ruqyah, barulah keadaan beransur pulih. Namun kisah itu kekal menjadi salah satu pengalaman paling menyeramkan dalam hidup dia. Persoalannya, apa sebenarnya yang merasuk Mimi Perry? Jin atau sesuatu yang lebih lama dan lebih gelap daripada yang kita sangka? Di sebalik populariti, kejayaan dan cahaya kamera, wujud satu dunia gelap yang tak semua orang berani cerita. Daripada P. Ramlee yang disihir orang terdekat, Kak Ton yang diekori tanpa jejak, Awi dan Ai yang diserang secara senyap, hinggalah Mimi Perry dan Ropi yang berdepan entiti di luar logik manusia. Kisah-kisah ini tunjuk satu persamaan, gangguan tak memilih siapa kita, terkenal atau biasa. Jom komen adakah dunia gaib sebenarnya jauh lebih dekat dengan kita daripada yang kita sangka. Komen juga kisah selebriti Malaysia yang pernah disihir part 2. Komen juga kisah selebriti Malaysia lain yang pernah dirasuk.